So ni makanan signature di Agrocamp Nasi kerabu dengan ulam-ulam. Yang ni kelapa dia, ni sambal sambal belacan, ni sambal ni sambal tumis dia. Oh, sambal belacan. Ini dia punya sambal apa cili merah. Ni budu, Sambal manis. oh, sambal manis Okey So ni apa? Telur masin. Oh, ni sambal tumis dia. Oh, ni yang special ni. Ni special. Ni sangat special. Okey. Ni ulam sayur ulam. Okey, ini daging goreng. Ini daging gulai. Daging gulai tetel mak. Mak. Tetel. So ni nasi kerabu dia warna biru. So, ni okey, tak tanya. Jun, berapa kali dah makan nasi kerabu ni, Jun? Oh, setiap kali datang sini makan sini. Tak terkira ke dah. Ada rasa jemu tak nak makan benda ni? Kan? Ditunggu kot. So yang ni memang makanan signature kat sini. Siapa training kat sini ke, siapa yang gunakan servis apa ni, menginap kat sini ke, boleh tempah nasi kerabu ni. Ni kita punya project manager korban lembu korban bawah ni. So macam mana? Bagi feedback sikit. Favorite saya Favorite kat sini baru makan nasi kerabu. Nasi kerabu kan? Tempat lain tak makan tau. Tempat lain tak makan kat sini je. Kan? Sebab sebelum ni makan sebab terpaksa dah itu je ada makanan. Rupanya sedap pula. Betul Ajab? Kenapa nasi kerabu ni sedap Ajab? Kenapa? Itu dah tahu tu. Sebab dia memang model dihasilkan untuk nasi kerabu sahaja. Dia full time nasi kerabu je. Dia bukan nasi gejak nasi kerabu je nasi dagang tak. Dia memang full time nasi kerabu sebab dia sedap. Okey. Nasi kerabu.